Weh mangkuk! Siapa kata bahasa Melayu bahasa perlembagaan? Bahasa Malaysia lah bahasa perlembagaan. Ya, di negara tetangga, akhir-akhir ini kembali mencuat dengan identitas penamaan bahasa kenegaraannya. Ketika ada menyebut dengan nama bahasa Malaysia, ada sebagian pihak yang tidak hanya sekedar mengoreksi, namun juga hingga menegur dengan ton tinggi kepada orang-orang yang menyebut menggunakan identitas bahasa nasional ini dengan bahasa Malaysia. Weh mangkuk! Siapa kata bahasa Melayu bahasa perlembagaan? Bahasa Malaysia lah bahasa perlembagaan. Dulu-dulu sekolah mana ada buku bahasa Melayu? Bahasa Malaysia. Faham? Macamlah tahu sangat. Sejarah diputar belit. Lagi mau sembang kari kah? Bot. Aneh! Apa you komen ni aneh? Mangkuk. Baik-baik tulislah aneh. Sebab tu saya cakap, kalau mau komen dalam VTT saya, jangan minumlah aneh. Letak botol jauh-jauh. Ini you mau komen, you mau minum, you mau komen, you mau minum. Mana satu ni aneh? Aneh! Malu lah you punya komen ni aneh. Malu sama anak-anak you. Malu sama community you bila baca you punya komen ni aneh. You muka malah letak mana aneh? Ayo. Aneh, saya mau tanya you lah aneh. Apa beza bahasa Melayu dan bahasa Malaysia aneh? You terangkan pada saya aneh. Apa beza bahasa Melayu dan bahasa Malaysia? Aneh. Kalau you tak tahu, you tanya orang aneh. Jangan you komen seperti you tahu tapi you tak tahu aneh. You ada tahu ke tak ada tahu? Kalau you tak tahu, you tanya orang yang tahu. Jangan you komen serupa you tahu tapi you tak tahu aneh. Aneh, apa beza bahasa Melayu dan bahasa Malaysia aneh? Tolonglah jawab aneh. Ayo aneh. Sini saya bagi tahu you. Dekat sikit aneh. Dekat lagi aneh. Pasang betul-betul telinga aneh. Kosongkan otak aneh. Apabila saya mau cakap ni, masuk terus ke otak. Ya. Bahasa Malaysia adalah merujuk kepada bahasa yang sama, iaitu bahasa Melayu. Bahasa Malaysia, bahasa Melayu sama aneh. Tahu tak? Bahasa Malaysia dengan bahasa Melayu sama. Bahasa Melayu, istilah asal yang termaktub dalam perkara 152 Perlembagaan Persekutuan sebagai bahasa kebangsaan Malaysia. Bahasa Malaysia pula diperkenal pada tahun 1963 dan digunakan semula pada tahun 2007. Aneh! Assalamualaikum. Saya ada terlihat video Haris Iskandar memberi 3 sebab kenapa dia menggunakan istilah bahasa Malaysia walaupun telah ditegur oleh rakyat Malaysia bahawa istilah yang betul adalah bahasa Melayu. Pertama, menurut Perlembagaan Persekutuan yang mengabsahkan kewujudan negara ni dan juga kewarganegaraan Haris Iskandar telah termaktub pada perkara 152 bahawa nama bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu. Haris Iskandar tak bolehlah suka hati nak panggil nama bahasa Inggeris ataupun English itu sebagai UK language hanya kerana Haris Iskandar rasa bahasa itu milik semua warga negara UK. Sedaplah macam tu rakyat Malaysia panggil awak Deodoran Iskandar ataupun Badut Iskandar hanya kerana mereka rasa pendapat mereka lebih tinggi daripada segala-galanya. Kedua, tak ada undang-undang manusia yang lebih tinggi daripada Perlembagaan Persekutuan di dalam. Nah, polemik soal penamaan ini terus berlangsung hingga di tahun 2026. Beberapa komentar yang menggelikan seakan menunjukkan perdebatan antara mereka sendiri terkait dengan identitas bahasa ini. Sebelum ada nama Malaysia, bahasa apa? Bahasa Melayu. Sebelum dinamakan Malaysia, ia dinamakan Tanah Melayu. Bahasa Malaysia itu bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu bahasa Malaysia. Faham ya? Bahasa Melayu adalah bahasa Melayu. Bahasa Malaysia adalah bahasa kesemua, merangkumi keseluruhan negeri. Cuba dengar bahasa-bahasa Melayu di Semenanjung. Orang Kedah, Kelantan dan lain-lain. Ada tak berbunyi macam bahasa Malaysia? Ada yang kata hang dan bermacam lagi. Kat sekolah ada tidak kita belajar hang dalam kerja sekolah apa semua? Ada tak? Ada tak bahasa-bahasa Kelantan, Terengganu dan berbagai lagi? Ada tak? Tu semua bahasa negeri lah, bukan bahasa Melayu.
Bahasa Melayu dan bahasa Malaysia tu samalah. Diorang bukan tak tahu, tapi tak boleh terima kenyataan. Putas lagi boleh. Istilah bahasa Melayu baru lagi. Dulu di sekolah zaman kami, dari tahun 70-an, kita kata bahasa Malaysia. Orang-orang tahun 70-an minta jelaskan kepada semua, betul ke masa tu ada bahasa Melayu atau bahasa Malaysia? Minta hadirkan dengan bukti. Kuat pening. Malaysia tu negara lah. Bahasa yang ditutur orang Malaysia adalah bahasa dari bangsa Melayu. Bahasa Melayu itu banyak berbilang bahasa. Ada bahasa Melayu Thailand, Melayu Indonesia. Yang utama ialah bahasa Melayu Malaysia, yang jadi bahasa kebangsaan. Bahasa Malaysia lagi tepat. Bahasa Kelantan, Terengganu pun bahasa Melayu juga. Susah nak faham. Bahasa-bahasa macam gitulah. Jadi, sama tak dengan apa yang ada di bahasa Malaysia? Tak sama, betul tak? Dan kenapa tak sama? Bukankah mereka Melayu juga? Fahamkan apa yang saya cuba sampaikan? Nampak tak perbezaan yang ketara di antara Melayu dan bahasa Malaysia? Sebab itu saya kata, bahasa Malaysia ni bukan milik Melayu. Kerana bahasa Melayu ini berpelbagai. Melaka, Kedah, Terengganu, Kelantan dan lain-lain. 11 negeri, 2 wilayah. Ia berbagai-bagai bahasa. Kerana itu, bahasa Malaysia ini bukan milik satu bangsa. Ia dicipta untuk satu Malaysia. Bahasa komunikasi bersama. Tak kira kau bangsa apa, ia untuk satu Malaysia. Itulah yang saya cuba jelaskan, bro. Fahamkan maksud saya? Maaf ya, saya tidak marah sangkal kenyataan individu. Dah tahun 2026 kot. Masih lagi ada yang pertikaikan tentang bahasa rasmi negara. Adoi, tak faham akulah dengan perangai manusia kekadang ni. Ya, dalam sejarahnya negara tetangga ini memang pernah beberapa kali berganti nama bahasa sebagai identitas resmi untuk bahasa nasionalnya. Perubahan ini dilakukan karena faktor politik dan upaya menyatukan berbagai suku bangsa di negara tersebut. Pada awal kemerdekaan, nama bahasanya adalah Bahasa Melayu. Kemudian kerusuhan rasial tahun 1963, pada tahun 1970, istilah bahasa Malaysia dipakai untuk menunjukkan bahwa bahasa tersebut adalah milik bersama semua kaum di Malaysia. Namun tahun 1986, nama bahasanya kembali diubah kembali menjadi Bahasa Melayu agar selaras dengan ketentuan konstitusinya pasal 152. Lalu tahun 2007, kabinet sebelah memutuskan untuk kembali menggunakan nama bahasa Malaysia demi menumbuhkan semangat persatuan nasional di antara warga multiras. Akan tetapi, polemik soal penamaan ini terus berlangsung hingga di tahun 2026. Beberapa komentar perdebatan antara warganya sendiri menggelikan mencuat ke permukaan dengan identitas bahasa ini. Nah, ketika identitas bahasanya yang masih menuai polemik dan masih banyak warganya yang tidak bisa berbahasa nasional, beberapa tahun yang lalu mereka pernah berambisi untuk menjadikan bahasa kenegaraannya sebagai bahasa internasional atau bahasa kedua ASEAN, dengan mengeneralisir bahasa Indonesia dan penuturnya yang berjumlah ratusan juta. Dan hal itu gagal terlaksana karena ditolak Indonesia. Namun mantan Perdana Menterinya, Ismail Sabri Yaakob, masih terus berambisi untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN. Ibarat ambisinya kuat tetapi amunisinya lemah. Dengan identitas penamaan yang tidak jelas dan jumlah penutur yang masih terombang-ambing, maka menurut Anda apakah bisa bahasa ini dapat menjadi bahasa kedua ASEAN?